Kenapa saya kena pakai baju warna pink? Saya tak faham betul lah. Kenapa pagi-pagi ni ada juga orang nak buat booking dekat klinik. Lepas tu nak juga saya datang. Nak buat whitening lah, nak buat polishing lah, nak buat scaling lah. Buat je lah, kenapa nak suruh saya datang? Dah lah Arsenal kalah semalam. Saya ni sepatutnya meraihkan kekalahan Arsenal, tahu tak? Ini klinik pergigian Rasidental. Awak ni yang buat booking pagi ni siap Hari Ahad ni sepatutnya hari saya cuti, bukan kerja. Saya kan doktor. Baju saya mana? Kenapa saya kena pakai baju warna pink? Ada patient, doktor? Ada passion, cepat sikit. Okey, boleh. Buka. Ah, Woi, ada avocado. Dah. Boleh pergi kaunter ya? okey, terima kasih. Okay. Ni dekat kaunter ni, aku kena guna kuasa veto aku sebagai seorang abang. Liz, macam biasa lah masuk buku tu, buku hutang abang tu. Yang tu. Ni tahun ni kan? Ha, Ya. ha. Terima kasih. Ya, nampak. Itu untung jadi abang. Siapa suruh kau jadi adik?